peluang kepada kita untuk berkumpul dalam majlis yang penuh dengan keberkatan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Antara yang disebutkan, apabila kita berada dalam satu kumpulan tentang Quran, maka seeloknya kita bergilir-gilir bacaan. Muka surat 142, nanti tuan-tuan boleh terus tanda. Habis ada surah An-Nas, baca ramai-ramai. Saya akan sedang sendiri, saya akan buka surah Al-Fatihah 140. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tuan-tuan tahu kita berada di mana sekarang ni? Kita berada di Surah Al-Mustaqim. Di dalam sedang berlangsungnya majlis tadarus khatam tadarus Al-Quran pada tahun ini, insya-Allah. Jadi mari kita sama-sama saksikan majlis yang sedang berlangsung. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Alladhi jama'a malahu wa'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla layunbadhanna fil hutamah. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Li'ilafi Quraish إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. لا إله إلا الله والله أكبر. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واجمع بيننا وبين أحبابنا في دار كرامتك بفضلك ورحمتك. اللهم أصلح ولاة المسلمين. اللهم أصلح ولاة المسلمين. اللهم أصلح ولاة المسلمين ووفقهم للعدل في رعاياهم والإحسان إليهم والشفقة على الله. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan Al-Quran ini sebagai syafaat bagi kami, ya Allah. Allah ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Hanya kita baca dengan moga ini bukanlah yang terakhir untuk kita, maka kita teruskan membaca Al-Quran. Jadi tahniah saya ucapkan kepada Tuan Pengurusi, Al-Fatihah Imam, seluruh yang berkuasa surau. Semoga Allah SWT memberkati kita, memberkati ahli karya kita dan memudahkan segala urusan kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kepada Allah SWT kita dapat bertemu pada petang ini, dan terima kasih banyak-banyak kepada saya ILK semua kerana membuat melancarkan urusan semua sekali, insyaAllah. Dan juga tahniah kepada semua jemaah muslimin dan muslimat dan juga remaja yang sama-sama menyelesaikan tadarus ini, alhamdulillah. Dan ini tahniah semua. Terima kasih kepada pengurusi, kepada Ustaz Syafwan, khususnya muslimin dan muslimat sekalian dan anak-anak sekalian. InsyaAllah kita akan teruskan majlis pada petang ini dengan sedikit penyampaian cenderahati dan sedikit seru hatilah kepada pentadarus yang telah berkumpul selumus sepanjang ataupun sebelum lagi sebelum bulan Ramadan sehingga ke
minggu lepas lah. Alhamdulillah berjaya, kita telah berjaya menghabiskan menghatam pada minggu lepas, minggu yang lalu. Okey, jadi kita jemput dulu pentadarus tim lelaki, tim tadarus lelaki, iaitu kita jemput dulu yang bahagia Tuan Haji Ramlan untuk ke depan bagi menerima sagu hati. Kita bersedia Tuan Haji Zulkifli, seterusnya minta bersedia Cik Zainul, seterusnya bersedia Cik Syam. Seterusnya disediakan Cik Syam. Okay, seterusnya dipersilakan Cik Helmi. Peserta muda, paling muda dan anda konsisten sepanjang bulan. Satu, dua, adik Ama. Siapa Ama? Bakar. Ada? Tak ada. Okey, seterusnya dijemput Puan Manisa. Seterusnya minta bersedia Puan minta tampil ke hadapan Puan Wani. Puan ke, saya tak kenal Okey. Dijemput yang keempat Puan Nurul. Yang kelima dipersilakan Ustazah Rohana. Dan tak lengkap kiranya majlis kita kalau kita tak ada raikan yang bahagia Ustaz Syampuan selaku ketua mengetuai majlis kita pada petang ini. Jadi dijemput yang bahagia pengurusi Surau Al-Mustaqim Tuan Haji Jangrus, dan menjemput yang bahagia Ustaz Syampuan untuk menerima sedikit cerita hati daripada pihak Surau Al-Mustaqim.